Apa yang saya nampak sekarang kan, ramai mak ayah yang ada satu impian. Diorang tanamkan dalam diri diorang satu impian, di mana diorang nak beli rumah untuk anak-anak diorang. Kalau boleh, setiap anak tu ada rumah. Kalau 5 orang anak tu 5-5 lah. Setiap orang ada satu biji rumah masing-masing lah. Bukan korang je lah, saya sendiri pun ada pasal impian tu. Sebab kita tahu dari segi cabaran ekonomi, cabaran pekerjaan, yalah gaji permulaan kita sekarang pun berapa je kan. Lepas tu harga rumah pula memang melambung-lambung. So kita pandang di masa hadapan berkemungkinan anak-anak kita ni mungkin tak mampu nak beli rumah sebab harga dah terlampau mahal. So by right kita beli sekarang ni, so akan datang anak-anak tu dah, orang kata at least dah adalah tempat berteduh. Kalau diorang nak sambung bayar ke apa dan sebagainya, mungkin lagi situ lah. Tapi saya tak menyalahkan langsung impian korang tu, sangat bagus. So teruskanlah. Cumanya kita kena fikir dan kita kena sedar, kita duduk di atas muka bumi, kita kena hadaplah realiti di mana tak ada siapa pun atas muka bumi ni, kita sebagai manusia lah, tak tahu pun bila kita mati, betul tak? So kat situlah persoalannya timbul. Sekiranya berlaku apa-apa dekat diri kita, kalau korang yang membayar rumah, korang adalah individu dan tugas utama dalam keluarga korang tu membayar rumah tu bulan-bulan. So apa akan berlaku kepada rumah-rumah tu? Sebab bila korang mati, loan rumah tu tetap kena bayar bulan-bulan. Waris lah kena bayar, isteri dan anak-anak. Kalau anak-anak tu kecil, macam mana diorang nak bekerja, macam mana diorang nak bayar. Isteri pula memang full time suri rumah. Dah satu hal bulan nak kena buat bisnes itu ini, nak kena kerja sampai nak jaga anak, betul tak? Tu isu kalau melibatkan kematian ke atas diri kita. Katakanlah tiba-tiba korang pula kan, korang dah bertukar lumus ni, kerja setiap hari, hadap pula dekat tempat kerja tu stres dan sebagainya. Tup-tup sakit jantung. Biasa lelaki ni common lah dekat Malaysia ni, sakit jantung. Tiba-tiba sakit jantung. So kat situ apa reaksi dan plan korang seandainya korang kena sakit jantung? Contohlah sakit jantung, kalau kena kanser dan sebagainya, tu pun sama persoalan tu lah. Loan bulan-bulan ni tetap kena bayar. So saya nak tahulah bagi korang kan, apa plan korang seandainya dua perkara tu berlaku dekat korang. Kita tak cerita bab rumah lah, kita cerita bab komitmen semasa korang ni. Apa plan ataupun tindakan korang? Cuba korang komen. Saya Aminuddin, Takaful Advisor anda.